sedap. Kejap lagi Cuba. buka. Boleh? Apa yang special pasal kelapa pandan Sofia ni? Alright. Cara nak buka senang. Tak payah nak guna parang ke, tak payah nak suruh orang buat ke. Budak kecil pun boleh So buka. special ni buka senang lah. Buka senang dengan Baik. kita ada topping. So Okey, kita kita tengok orang tengok. akan sediakan sudu yang cute ni. Oh. Dia macam nak pergi buat sandcastle kat pantai kan. Lepas tu guna bahagian tajam belakang ni. Alright. Oh. Cuki macam ni je. Alright. So tak perlulah nak bersusah payah kan? Lepas tu buka. Benda dah mudah. Sedap. Kejap lagi Cuba. buka. Ni topping macam ni. Kita ada mashed topping. Alright. Buka je mashed topping. Lepas tu bubur je dekat atas. Dia jadi macam ice cream float. Oh, I see. Kan. Macam ni je. Lepas tu cara nak minum straw, dia sedut start daripada topping baru masuk ke dalam air kelapa dia. Mak buka. Alright, kalau sini RM5. RM12 untuk yang dengan cloud, yang original RM8 je. Oh, nak cik Sofia kat mana? Dekat Sedia Merdeka, Bazra Merdeka sepanjang bulan Ramadan daripada pukul 4 sampai pukul 11. So nak tanya sikit, tips cantik macam Sofia kena minum air kelapa setiap hari ke? Ya, minum air kelapa, kurangkan additional sugar. So ni Alright. natural sugar, healthy.